Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kerja lapangan kami pada hari ini ialah kesan aktiviti ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat. Dan tempat yang kami pilih ialah Taman Industri Seri Sulong, Batu Pahat, Johor. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Iman Zafan bin Fidaus, Muhammad Afiq Syahmi bin Abdul Jeffrey dan Muhammad Danish bin Samsudin. Serta guru pembimbing kami ialah Cikgu Muhammad Nazwan bin Muhammad Sumeri. Objektif kajian kami pada hari ini adalah: pertama, menyatakan dan menghuraikan konsep kegiatan ekonomi. Yang kedua, menghuraikan latar belakang kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Yang ketiga, mengenal pasti dan menghuraikan cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk. Dan yang keempat, menyatakan dan menghuraikan kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan kajian. Seterusnya, kami ada kaedah kajian. Kaedah kajian kami terbagi kepada 3. Yang pertama, soal selidik. Soal selidik ialah membuat soal selidik dengan mendengar kepada 20 responden di kawasan kajian. Yang kedua, pemerhatian. Pemerhatian ialah membuat pemerhatian terhadap pekerjaan penduduk dalam pelbagai kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Dan yang ketiga ialah rujukan. Rujukan ialah membuat rujukan melalui buku teks, buku rujukan dan internet. Baik, konsep dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi didefinisikan sebagai perkara atau aktiviti ekonomi terhadap kehidupan sebagai aktiviti yang melibatkan pengeluaran, pengedaran dan perkhidmatan di semua peningkatan. Terdapat pelbagai kegiatan ekonomi di kawasan kajian saya. Ia terdiri pada 4 sektor, iaitu pertanian, perindustrian, perkhidmatan dan juga pelancongan. Untuk sektor pertanian, ia di kawasan kajian saya banyak penanaman kelapa sawit dan getah. Kegiatan ekonomi ini dapat dijalankan kerana pengairan dan tanah yang baik untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Untuk kegiatan perindustrian pula boleh dilakukan kerana berbagai kawasan yang tanah yang rata untuk mendapatkan sumber, kerana perindustrian itu menguruskan kegiatan kelapa sawit dan ia berhampiran dengan penanaman kelapa sawit. Akhir sekali, kegiatan perkhidmatan di kawasan kajian saya dapat membuat sebuah kawasan semakin maju. Okey, latar belakang kegiatan ekonomi pula. Kawasan kajian saya amat terkenal dengan kegiatan ekonomi pertanian, perkhidmatan, perindustrian, pelancongan. Kawasan pertanian ialah yang paling maju ialah kelapa sawit. Kawasan ini mempunyai sistem pembayaran yang baik dan ianya dapat membantu peningkatan usaha-usaha untuk menambahkan pendapatan penduduk. Pertanian ini yang lain juga dijalankan kawasan kajian saya ialah penanaman getah. Di samping itu, perindustrian juga telah membantu memajukan kawasan kajian saya kerana kawasan itu mempunyai kawasan besar tempat yang strategik untuk membina kawasan perkilangan. Kegiatan ekonomi perindustrian juga sangat maju, meningkatkan dan memajukan ekonomi di sekitar kawasan kajian saya kerana ia telah memproseskan banyak benda melalui penanaman getah dan kelapa sawit. Akhir sekali, kegiatan perkhidmatan. Terdapat kegiatan perkhidmatan memberi peluang pekerjaan terhadap orang yang tidak mempunyai kewangan yang cukup. Perkhidmatan juga boleh memudahkan penduduk untuk menjimatkan kewangan dalam kehidupan seharian. Kegiatan ekonomi di Taman Industri Sulong, Batu Pahat, Johor ini. Okey, kita teruskan dengan soal selidik dan interview. 1. Apakah sumber pendapatan utama yang dijalankan bagi penduduk di kawasan ini?
2. Apakah kesan positif atau VT terhadap masyarakat setempat? 3. Bagaimanakah aktiviti ekonomi boleh memberi kesan negatif terhadap hubungan sosial masyarakat setempat? 4. Apakah cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan atau menambah baik pendapatan bagi penduduk di kawasan ini? Dan 5. Bagaimanakah aktiviti ini mempengaruhi sosial masyarakat setempat? Jadual latar belakang jenis kegiatan ekonomi di Taman Industri Seri Sulong Batu Pahat Johor. Di sini, setelah kami berjaya membuat soal syirik, kami mendapatkan jumlah kegiatan-kegiatan ekonomi dan kami telah membuat jadual untuk membahagikan keempat kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, di sini perkhidmatan kami mendapat jumlah sebanyak 3, perindustrian kami mendapat jumlah sebanyak 7, pertanian kami mendapat jumlah sebanyak 8 dan pelancongan kami mendapat jumlah sebanyak 2. Ini merupakan graf bawah muda kami, iaitu graf bawah muda yang mengambil bilangan pekerja yang mengambil sektor pekerjaan di Taman Industri Seri Sulong Batu Pahat Johor. Okey, tafsiran graf bawah muda kegiatan ekonomi yang berdasarkan graf bawah muda yang telah ditunjukkan tadi, inilah tafsirannya. Graf bawah muda yang menunjukkan sektor pekerjaan penduduk di Taman Industri Seri Sulong Batu Pahat. Okey. Sektor pekerjaan yang tertinggi ialah sektor pertanian dengan sebanyak 8 orang yang mengambil bidang ini. Sektor pekerjaan kedua tertinggi ialah sektor perindustrian dengan seramai 7 orang yang mengambil bidang ini. Dan sektor terendah ialah sektor pelancongan dengan hanya 2 orang sahaja yang mengambil bidang ini. Sektor pertanian sektor tertinggi kerana banyak kelapa sawit dan getah sesuai ditanam disebabkan tanah, suhu dan cuaca yang sesuai. Manakala sektor pelancongan sektor terendah kerana kurang kawasan tarikan ramai seperti taman tema, kawasan menggambar dan sebagainya. Cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk. Okay. Di kawasan kajian ini, pelbagai cadangan yang boleh digunakan dalam sektor pertanian, perindustrian, perkhidmatan dan pelancongan. Ramai responden yang mencadangkan pembukaan industri kecil atau sederhana yang dikenali sebagai IKS. Pekerja baharu boleh memanfaatkan cadangan ini dengan menjual barang industri atau pertanian sebagai sumber pendapatan. Okey, ada tiga responden yang mencadangkan pembukaan kawasan pertanian baharu, iaitu penanaman getah. Penanaman getah sangat sesuai kerana tanahnya yang beralun dan cuaca yang bagus. Dan akhir sekali, responden untuk membuka tapak perkilangan atau perindustrian. Ini kerana tanah yang rata di kawasan kajian ini luas dan sesuai untuk pembukaan kilang. Kegiatan ekonomi yang lain berpotensi di Taman Industri Seri Sulong Batu Pahat Johor. Pertama, kami mencadangkan homestay ataupun rumah penginapan. Pembukaan homestay boleh ditingkatkan di kawasan pertanian bagi mereka yang mencari keindahan alam. Kedua, homestay di kawasan ini menunjukkan cuaca dan iklim yang sesuai bagi penanaman tanaman. Suasana untuk mereka yang duduk di homestay juga tenang dengan pekerja ulang-alik membuat kerja. Yang kedua ialah pusat rekreasi. Pertama, memperbanyakkan pusat rekreasi kerana ada tanah yang sesuai untuk pembukaan pusat rekreasi di kawasan kajian. Dan yang kedua, ini dapat mengembangkan sektor pelancongan di kawasan ini. Contoh pusat rekreasi seperti taman tema dan tempat yang cantik untuk bergambar ialah tarikan pelancong. Setelah melakukan kajian, perhatian dan soal sedik, saya dapat bahawa terdapat beberapa jenis kegiatan ekonomi seperti pertanian, perindustrian, perkhidmatan dan pelancongan. Kajian ini dihasilkan kerana 20 responden yang kami kaji. Terdapat juga usaha-usaha meningkatkan pendapatan penduduk seperti membuka kawasan baru, membuka kawasan industri kecil dan sederhana. Potensi kawasan ini pula ialah untuk membuka homestay dan pusat rekreasi. Kesimpulannya,
terdapat banyak kegiatan ekonomi yang dapat dimajukan di kawasan saya. Saya yakin bahawa kawasan kajian saya akan terus berkembang, maju dan pendapatan penduduk ditingkatkan. Sumber rujukan untuk soalan sijil yang untuk kerja lapangan ini, kami menggunakan buku teks dan buku rujukan. Untuk buku teks, kami menggunakan Abdul Rahim bin Madno 2004, buku teks geografi tingkatan 3. Dan buku rujukan pula Muhammad Ismail Salbiah Ismail 2013, Bistro Geografi tingkatan 1, 2, 3. Shah Alam Selangor, Oxford Fajar SDM Sdn Berhad. Jadi, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.